thank you, thank God kepada semua orang yang enjoy saya punya lakonan. Everts memang setiap kali pegang satu watak, my target is hanya untuk sampaikan dia apa yang Everts sepatutnya sampaikan lah. So I'm glad everyone enjoyed my lakonan. I'm glad yang lakonan saya sampai. But ada kadang tu Everts rasa macam tak 100% yet. But hey, we do mistakes and we learn every day, right? So I'm still learning, and I hope my next project korang semua akan lebih enjoy lakonan Everts. Reaction kepada the next Hero Malaya, ni lah reaction dia macam shock. Sebab rasanya ada a few more lagi yang saya rasa boleh pegang watak Hero Malaya tu. Sebab ada je I kinda setuju dengan kebanyakan orang yang kata Everts ada muka Melayu. So macam mana saya jadi Hero Malaya kan? Betul tak? But maybe ada setengah orang nampak benda tu. So thank you so much sebab kata Everts akan jadi the next Hero Malaya. But bagi pendapat Everts, rasanya macam jauh lebih ramai lagi yang lebih patut pegang watak atau pegang title Hero Malaya. Yes.